apabila bumi menangis. Isi Aries 2045. Watak dan perwatakan. Aries merupakan watak yang pendiam dan kurang yakin pada awalnya. Namun, dia berubah menjadi berani dan mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Watak Sasha ialah murid yang tegas, berani dan bertanggungjawab. Watak Lingi pula ialah murid yang matang dan bersifat sabar. Watak Raju pula pada awalnya seorang yang pemalas. Namun, dia berubah menjadi lebih bertanggungjawab dan komited. Rakus pula ialah makhluk puting beliung berwarna hitam yang lahir daripada sikap manusia yang malas dan pentingkan diri. Di sebuah sekolah rendah yang indah, sekumpulan murid tahun 6 Bestari sedang bersiap sedia menyiapkan projek jaga alam sekitar. Sekolah itu biasanya tenang dan damai. Burung-burung berkicauan di luar tingkap dan angin pagi menyapu lembut daun-daun pokok di halaman. Namun, pagi itu suasana ini sedikit berbeza. Di dalam makmal sains, bunyi kipas siling berputar perlahan seolah-olah turut merasai ketegangan yang mula terasa. Terlihat Lingi dan Sasha sibuk merancang di meja makmal. Kertas warna, botol plastik, gunting dan beberapa bekas gitar semula tersusun kemas di hadapan mereka. Raju pula bersandar sambil mengipas wajahnya dengan buku latihan di pangkuannya. Panaslah. Projek macam ni bukannya penting sangat pun. Tak perlu buat lah. Rungutnya perlahan sambil mengelap peluh di dahi. Sasha terus memandang Raju dengan jelingan tajam. Tak penting. Menjaga alam sekitar ini penting untuk masa depan kita. Katanya tegas. Raju yang tidak peduli akan kata-kata Sasha itu selamba membuang plastik sampah bekas makanannya keluar tingkap. Perbuatan Raju membuat Sasha semakin naik darah. Raju berkerut kening. Alah, buang plastik kecil je pun. Kata-kata itu terasa seperti api kecil yang hampir menyambar. Beberapa murid lain mula memandang ke arah mereka. Sasha menarik nafas panjang. Kalau semua keras kepala dan fikir begitu, sampai bila-bila tak berubah? Suasana menjadi tegang. Bunyi kipas siling kedengaran semakin kuat di telinga mereka, seolah-olah menambah tekanan dalam bilik makmal. Di hujung meja, Aris hanya termenung. Dia mahu bersuara, tetapi rasa takut menyelubungi dirinya. Aris memandang rakannya silih berganti. Dalam hatinya berbisik. Aku tahu projek ini penting, tetapi aku tidak pasti bagaimana hendak menyatukan mereka. Mujur ada Lingi yang cuba menenangkan keadaan. Sudahlah, kita bincang baik-baik. Kita buat projek ni bersama, bukan untuk bergaduh. Tiba-tiba, cahaya bulat terang terpancar dari skrin makmal, mengelilingi meja mereka. Cahaya itu berwarna biru keputihan dan berputar seperti pusaran air. Apa itu? Jerit Lingi sambil melompat ke belakang. Raju mengangkat tangan, cuba menahan cahaya itu. Cepat! Aris, cepat pegang tangan kami! Aris yang tidak berdaya, cuba untuk menahan cahaya itu. Namun, tenaganya tidak mencukupi. Angin mula berputar kencang. Kertas dan buku berterbangan di udara. Kursi tergerongsor sendiri. Dalam sekelip mata, mereka semua ditarik ke dalam cahaya itu. Suara mereka tenggelam dalam pusaran angin sebelum makmal kembali sunyi seketika. Mereka jatuh di tanah yang panas membahang. Permukaan bumi terasa kasar dan retak di bawah tapak tangan mereka. Raju mengeluh. Ish, panasnya. Kenapa panas sangat ni? Sungai di hadapan mereka kering retak. Pokok-pokok layu kaku seperti patung. Langit kelabu tanpa awan. Udara berbau asap dan debu berterbangan sehingga membuatkan mereka batuk kecil. Aris menelan air liur. Dia ternampak papan tanda menunjukkan tahun 2045. Cat pada papan tanda itu sudah pudar dan hampir terkopek. Adakah ini masa depan kita? Suaranya bergetar. Debu dan angin berpusing kencang di hadapan mereka. Tanah bergetar perlahan. Daripada pusaran itu muncul makhluk tinggi dan gelap. Tubuhnya seperti ribut berwarna hitam. Aku ialah Rakus. Suaranya bergema. Siapa kau? Tanya Lingi dengan wajah ketakutan. Aku lahir daripada sikap tamak dan malas manusia. Hutan ditebang, sampah dibuang merata-rata. Manusia memang pentingkan diri. Kata Rakus lagi. Bumi bergetar seperti sedang menangis menahan sakit. Raju memandang tanah yang kering. Wajahnya pucat.
Raju sudah terbayang-bayang tubuhnya akan ditelan rakus raksasa hitam itu. Hatinya mula terasa bersalah. Adakah semua ni terjadi sebab kita tak peduli? Tanya Raju perlahan. Aris terasa hatinya pedih. Dia teringat pergaduhan mereka di Makmal. Jika perkara kecil pun tidak dapat diselesaikan, bagaimana mau menjaga bumi? Bisik kata hati Aris. Dalam fikirannya terngiang peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dia memandang rakan-rakannya. Kali ini, dia tahu dia tidak boleh terus berdiam diri. Aris menatap rakan-rakannya dengan yakin. Kita tidak boleh hanya menunggu. Kita mulakan dengan 3 langkah. Mereka bertiga segera mengikuti arahan Aris. Linggi menanam pokok kecil di tanah retak walaupun tangannya kotor berlumpur. Sasha mengumpul sampah yang berterbangan ditiup angin panas. Raju membantu menyaring air menggunakan bekas yang dijumpainya. Aris sendiri memastikan semua berjalan lancar dan memberi semangat kepada mereka. Rakus mengaum marah di tengah angin kencang. Namun, setiap kali mereka bekerja, cahaya kecil muncul di bumi yang kering, seolah-olah bumi tersenyum perlahan. Aris menoleh ke rakan-rakannya dan berkata, Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita buat ini bersama. Semangat mereka semakin kuat walaupun peluh membasahi wajah. Setelah beberapa jam bekerja, kawasan yang mereka bersihkan mula berubah. Pokok kecil menghijau, sungai sedikit lembap dan sampah sudah tiada. Udara yang tadinya panas mula terasa sedikit nyaman. Cahaya bulat muncul semula di tengah mereka. Rakus menjerit. Tidak! Disebabkan kamu semua telah bekerjasama memulihkan bumi, portal ke masa asal mula kembali. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Sasha mencelah. Kalau kita bekerjasama menjaga alam sekitar, kita boleh pulang. Mereka akhirnya dapat melihat kembali bulatan portal yang bercahaya kerana berjaya melaksanakan misi. Rakus mengaum kali terakhir sebelum hilang di pusaran angin. Aris dan rakan-rakan ditarik masuk dan berjaya kembali ke masa kini. Apabila mereka membuka mata, mereka sudah kembali ke makmal sekolah sambil tercungap-cungap. Segala-galanya kembali seperti biasa, namun hati mereka sudah berubah. Aris lantas berkata, Kita mesti tubuhkan pasukan wira cilik di sekolah kita. Dengan ini, kita boleh sedarkan kepada semua orang Untuk menjaga alam sekitar. Saya faham sekarang. Kita semua perlu bekerjasama. Jom kita ajak semua rakan, cikgu dan keluarga. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. jerit mereka bersama. Mereka mula membuat projek penanaman pokok, kompos dan kempen kesedaran di seluruh sekolah termasuklah di aplikasi TikTok. Aris berpantun sambil membuat kompos. Pergi ke kedai membeli roti, singgah di tepir beli kari. Jika kita bersatu hati, bumi kembali berseri-seri. Semua murid tertawa gembira sambil menolong antara satu sama lain. Guru-guru juga tersenyum melihat gelagat mereka. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke makmal. Skrin komputer berkelip, tulisan muncul, masa depan dikemas kini. Kini, langit biru terbentang, pokok mula menghijau, cuaca tidak terlalu panas dan mengering, bumi juga tidak lagi tampak seperti menangis. Burung kembali berterbangan di langit yang cerah. Rakus muncul sebagai ribut kecil, lalu hilang ditiup angin. Aris tersenyum bangga melihat bumi yang sekarang. Dulu, dia merupakan murid pendiam. Kini, dia berani bersuara dan menyatukan rakan-rakannya. Dia sedar, Wira bukanlah yang paling kuat. Namun, Wira ialah seorang yang berani mengubah dan memimpin ke arah kebaikan. Kini, bumi tidak lagi menangis. Bumi tersenyum kembali. Kerana masa depan tidak datang sendiri, tetapi ia dibina hari ini, esok dan selamanya. Nilai dan pengajaran bagi apabila bumi menangis, misi Aris 2045. Cerita ini mengajar kita tentang semangat bekerjasama, menjaga alam sekitar, mempunyai nilai kepemimpinan dan berani untuk berubah. Semua watak bekerjasama untuk memulihkan bumi. Mereka juga belajar bahawa setiap perbuatan kita ini memberi kesan kepada alam sekitar. Aris menunjukkan sikap pemimpin yang baik, manakala Raju membuktikan bahawa setiap orang boleh berubah menjadi lebih baik.
Walaupun berasa takut, mereka tetap berani menghadapi cabaran demi kebaikan bersama.